La 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 la. Hai sudah habis, akhirnya boleh balik. Tak perlu dah nak penat-penat, nak tukar baju, nak pilih pening-pening. Kali ini beli rumah, habis balik download video di TikTok atau di sana. Ni bukan senang nak buat lagu, apalah di bilik baru. Mana-mana sama saja, nak siapkan lagu tak siap tadi. Naik kereta anak bising, bising-bising dah keluar asap. Ini hari memang teruk, cuti punya cuti, harap dapat lesen sendiri. Harap balik nanti cepat-cepatlah orang telefon supaya dapat lesen kereta, supaya ku boleh pandu sendiri pergi ke mana ku nak. Bukan senang nak tunggu lesen, tunggu itu. Punya tunggu si abang itu tak bagi tahu lagi. Memang seronok dapat keluar rumah, tapi bising punya bising. Harap balik nanti dah tak ada bising. Buat kerja sajalah, buat kerja. Lagu kena siap juga, lagu punya lagu tak siap-siap. Tak tahu apa, tak tahu itu. Satu lagu sudah cukup, tak payah buat 100,000. Ini pula nak fikir-fikir. Orang dulu ku ingat buat lagu senang, rupanya susah sama sekali. Patut masa kecil tak ada lagu baru, ku dengar lagu sama-sama sahaja. Sama-sama sahaja. Rasa bosan-bosan sahaja punya lagu. Balik-balik terus cari melodi baru, terus rakam, terus buat. Jangan pula asyik guna melodi yang sama, nanti orang cepat bosan.